apa tu bag spa and apa limit dia, apa yang dia boleh buat, berbaloi tak nak hantar bag spa ni. Okay, dia macam ni, korang kena faham satu benda, bag spa ni dia bukan magic. Okay, dia bukan magic, dia hanya repair, restore, tapi bukan baru. Kalau dah sampai replace, boleh jadi material yang dia pakai tu bukan actual punya brand original pakai. Faham tak? So, kalau korang nak hantar ke bag spa, contohnya korang nak just refurbish balik, cuci balik, polish hardware sikit, colour sikit dia punya logo, dia punya wording, then okay. Tapi kalau korang nak sampai replace, sampai nak recolor, aku tak cadangkan sangat sebab So, korang kalau nak shopping ataupun jual handbag dan juga Rolex, klik link dekat bio. Jangan lupa follow. harga beg tu akan menurun. Melainkan kalau korang cakap tak apalah, memang beg ni pun dah jahanam teruk, maksudnya nak buat apa pun dah tak boleh dengan beg tu, lepas tu korang nak buat balik, then okay. Sebab korang kena faham tak, ada dua material. Contoh macam Chanel kan, Chanel bila korang nak recolor hitam, Chanel punya hitam tu tak ada lagi orang boleh tiru as for now. Tu sejarah sekarang lah, tak ada siapa lagi boleh tiru. Kalau korang tengok betul-betul, dia akan ada penjauhan beza antara original dengan fake. So kebanyakan je spa ni, diorang pun tak boleh nak tiru bag tu punya colour original. So kadang-kadang dia akan jadi orang kata apa, berbeza sikit kan. Kebanyakannya orang bila kita check, kita memang dah tahu bag tu sama ada recolor ataupun tidak. And kebanyakannya bila dah recolor, dia tak dapat lah original condition. Dia tak dapat original condition, orang tak nak belilah, price tu drop. Yang kadang-kadang dia replace material. Contoh bag LV kan, kadang-kadang the monogram tu dah rosak, dah koyak, berlubang lah, kena rokok lah, koyak lah sebagainya. So diorang ambil action untuk just replace the whole piece. And whole piece tu pun bukannya original, bukannya kita boleh order, hi LV, I nak 1 meter, 2 meter, 3 meter, 1 gulung, 2 gulung, tak, dia tak jadi macam tu. So kadang-kadang kalau korang nak pakai sendiri okay, tapi kalau korang ada plan nak macam jual balik semula, dia akan menjejaskan korang punya authenticity. Orang akan doubt, dia akan cakap yang bag korang tu mungkin bag Frankenstein lah. Jom shopping dan jual melalui Icon Lux. Jimat sehingga 70%, installment serendah RM5 sehari. Jual dan konsign item anda dengan kami. Cepat, DM kita sekarang.